Dan aku tahu rahsia macam mana M. Nasir mencipta lagu. Kenapa lagu dia evergreen. Kita jumpa selepas ini. Janganlah. Bila nak berehat? Awal sangat nak rehat. Awal pula. Berkira kau cakap, okay fine. Alright. Bermulanya selepas album, lepas tu berlakon dan sebagainya tu bermula. Okay, first album keluar. 2000 berapa? Tak sampai sebulan kena ban. Kena gam. Alamak, kenapa? Sebab ada... Waktu isap gam sedap, dek. Bukan. Maksud Bukan saya pasal kena gam. ban, kena gam. Kenapa? Lagu Masa apa? tu statement M. Nasir. Okey. Kes siapa. Faham. Yes. Tapi pada benda itu pun, dia sebenarnya bukannya maksud dia begitu. Salah faham. Jadi berlakunya begitu dengan aku sekali kena ban, dek. Sebab aku adalah artis pertama dia. Di bawah naungan dia. Okey, tak apa. Sifu kata tak apa, kita buat album kedua. Album kedua keluar 2014 ke 2016 macam tu.